Bagi Anwar, yang utama ialah dapat bantuan daripada orang Yahudi. Saya tak tahulah orang Yahudi ni kaya-kaya belaka. Dengar cerita bahawa duit banyak tu datang daripada situ. Tapi kita tak tahulah nak cari bukti yang jelas. Tapi saya fikir ada kebenaran juga tuduhan bahawa dia terima bantuan daripada orang Yahudi. Tetapi PAS begitu sayang kepada Anwar. Kalau sayang kepada Anwar, PAS sayang kepada Yahudi pun. Pasal Anwar sayang Yahudi, PAS sayang Anwar, bermakna PAS sayang Yahudi. Inilah orang yang bercakap berkenaan nak memperjuangkan agama Islam. Hari ini didakwa konon kalau saya semayang tak dapat pahala. Wah, dia macam Tuhan. Dia lebih boleh menentukan. Tak tahulah ayat mana dalam Quran atau hadis mana yang menyebut bahawa ni Aziz boleh menentukan orang yang semayang dapat pahala ataupun tidak. Dah lah dikafirkan kita. Ini pula semayang kita tak dapat pahala. Semuanya boleh ditentukan oleh ni Aziz. Yang kununnya Tugu. Semua yang diperkatakan oleh ni Aziz ini bukan yang diizinkan oleh agama Islam. Kita dapati bahawa dia berpendapat bahawa Tuhan mencarut. Siapa pernah dengar Tuhan mencarut? Ni Aziz mencarut, kita boleh dengar. Kononnya Tuhan mencarut. Kononnya Nabi Muhammad bila dilahir bukan Nabi. Jadi kenapa kita ada maulud Nabi? Kenapa kita rayakan hari jadi Nabi Muhammad? Dia bila dilahir bukan Nabi. Dia jadi Nabi cuma setelah umur 40 tahun. Tetapi ni Aziz merayakan hari jadinya dengan kek yang diberi oleh Karpal Singh. Apakah ini bermakna apabila ni Aziz keluar saja daripada perut maknya, dia sudah jadi Mursyidul Am PAS? Kita ada juga Mursyidul Am Tibai. Yang ni kita patut raya hari jadi dia. Tapi kita lihat ni Aziz, Nabi Muhammad kita tak boleh rayakan hari jadi, tapi ni Aziz Karpal Singh mesti raya hari jadi. Bagi pisau, potong kek. Ini adalah budaya orang Islam. Potong kek daripada Karpal Singh. Kenalah pasal nak undi Karpal Singh. Kalau tidak, kalau Karpal tak sokong, maka dia tak boleh dapat apa-apa pun. Jadi dia menipu rakyat dengan begitu. Kononnya nak dirikan negara Islam. Macam mana nak dirikan negara Islam kalau dia letak calon cuma 65? Kita ada kawasan sebanyak 222. 65 boleh jadi kerajaan kah? Sekarang ni dia sedar. Sebab itu dia mengemis, minta pertolongan DAP, minta pertolongan daripada keadilan, kerana dia tahu tak mungkin dia mendirikan negara Islam ala PAS. Kita tak tolak negara Islam. Sebenarnya kita sudah pun isytihar negara kita ini adalah negara Islam. Tetapi Islam PAS dengan Islam kita ni nampak berbeza. Dia nak buat pasal apa? Pasal nak dapat menang kursi. Jadi Islam dia bergantung kepada Karpal Singh. Karpal Singh tak pakai serban. Kalau dia pakai serban, saya ingat samalah boleh panggil Tuk Guru juga. Ni Aziz Tuk Guru orang Islam. Karpal Tuk Guru.
Ni Aziz. Jadi bermakna kapal untuk guru orang Islam. Inilah Ni Aziz yang bukan berjuang untuk agama Islam sama sekali. Hanya kerana nak tempat. Dah kata kepada semua orang, dia kalau saya berhenti, dia pun nak berhenti. Tapi saya berhenti, dia tak berhenti. Lah ni nak bertanding lagi. Sudahlah, awak dah nyanyuk. Cakaplah ni, cakap haru biru. Tak ada asas agama sama sekali. Ini bukan Tok Guru dah. Ini adalah orang yang utamakan kepentingan diri, yang tamak, yang suka memecah belahkan orang Islam. Orang yang sengaja melemah dan memecah belahkan orang Islam ini. Orang ini bukan mengikut ajaran Islam. Sebaliknya kita tahu Islam menyuruh kita bersaudara. Orang Islam adalah bersaudara. Tetapi Ni Aziz kata orang Islam bukan Islam. Inikah saudara kita? Kalau kita buat yang salah, tunjuk tak mana yang salah. Tapi dengan sewenang-wenangnya dikatakan 3 juta orang UMNO ini sudah kafir. Bila jadi kafir, mereka tak nak semayang bersama, semayang 2 imam, kubur pun berasingan. Kalau isteri masuk UMNO kena cerai. Di mana datang ajaran ini? Apakah dia datang daripada Islam ataupun daripada keinginan Ni Aziz nak jadi Perdana Menteri? Tapi lah ni dah bersetuju nak bagi kepada Anwar. Tapi Hadi pun nak teringin juga nak jadi. Silap saya ni, saya buat bangunan tu cantik sangat. Dulu nak lelong Putrajaya. Kalau kami menang, kami akan lelong Putrajaya. Oh, nak bagi loceng kat dia pasal dia nak lelong. Ulah ni nak pi Putrajaya. Seronok sangat nak pi ke Putrajaya. Lelonglah. Awak tak lelong. Ini cakap satu hari macam ini, satu hari berlainan. Lah ni nak sangat nak pi ke Putrajaya. Boleh. Macam mana kita boleh bagi satu bilik kepada Anwar Ibrahim, kita juga boleh bagi satu kursi. Satu kursi kepada Ni Aziz ataupun Hadi. Boleh duduk situ. Dalam satu bilik lah. Tapi jangan bilik bersama dengan Anwar. Asing-asing. Kita bubuh dinding yang tebal. Oh, ini kuat tau. Lepas tu kena ada dinding yang tebal. Sebenarnya Ni Aziz bukan pemimpin agama Islam. Dia hanyalah pemimpin parti politik yang ingin dapat kuasa dalam negara kita. Tak lebih daripada itu. Bila keluar ayat Quran apa semua, cuma sekerat saja, tak sampai habis. Ini orang yang semacam ini kita tak boleh panggil Tok Guru lah. Ini Tok Guru, tapi yang itu bukan Tok Guru. Yang itu adalah peminat politik, tamak nak dapat tempat sehingga dapat gadai agama, mengkafirkan orang Islam dan sebagainya. Ini bukan orang yang memimpin agama Islam. Dia hanya nak undi daripada siapa juga yang mungkin. Inilah Ni Aziz. Dulu kononnya sesiapa yang bekerjasama dengan orang kafir menjadi kafir. Wah, bukan main dengan mudah. Saya ni kononnya dah jadi kafir. Sampai ada orang yang merancang nak bunuh saya pasal dah jadi kafir.
Mujurlah dia sedar. Lalu dia minta maaf, saya maafkan. Ruslan pun saya maaf juga tadi. Saya maaf semua orang. Tapi dengan kerana tindakan PAS ini, kita telah memecah belahkan orang Islam di Malaysia. Sebenarnya orang Islam di Malaysia ini adalah orang yang cukup bahagia. Di negara kita tidak ada puak Syiah seperti terdapat di Pakistan, di Iraq. Dan kita baca tiap-tiap hari bagaimana orang Syiah ini ikat bom di badan dan letupkan bom itu membunuh orang Sunni. Lepas tu orang Sunni pula ikat bom di badan, letupkan diri, bunuh orang Syiah. Lepas tu orang Syiah pula ikat bom di badan, letup bom, bunuh orang Sunni. Sampai bila nak bunuh? Tapi Alhamdulillah di negara kita tak ada orang Syiah. Kalau ada pun sembunyi-sembunyilah. Ya, ada satu orang, nama dia Sabu. Dia bawa ajaran Syiah. Tetapi umumnya di Malaysia ini, kita semua adalah daripada kumpulan Ahlussunnah wal Jamaah dan mengikut ajaran hanya satu imam saja, Imam Syafi'i. Tak patut ada perpecahan di kalangan kita, kerana pahaman agama kita sama, tak ada perbezaan. Tetapi apabila datang PAS, kerana keinginan mereka untuk merebut kuasa, mereka lah yang memecah belahkan orang Islam dengan mengkafirkan sebahagian yang besar daripada orang Islam di Malaysia. Perpecahan yang berlaku di kalangan orang Islam di Malaysia ini bukan kerana fahaman agama berbeza, tetapi kerana keinginan pemimpin PAS untuk merebut kuasa di dunia ini. Bukan di akhirat pun. Di akhirat kita tak tahulah di mana dia tetapi dia nak berkuasa di dunia ini. Untuk itu dia sanggup lakukan apa saja, termasuk pada hari ini berkata kononnya sembahyang solat orang UMNO ni tak dapat pahala. Macam mana dia tahu? Dia pergi tanya ya. Dia dapat satu surat menjelaskan kononnya kita tak dapat pahala. Sebenarnya dia yang mendapat dosa kerana berkata bahawa solat orang UMNO ni tak dapat pahala. Dia berdosa. Saya yakin dia berdosa. Kerana ini tidak harus diperkatakan oleh seorang yang mendakwa dirinya sebagai tok guru. Kalau dia tahu agama Islam, dia tak akan berkata bahawa solat orang UMNO ini tak dapat pahala. Apa pasal dia mengaku bahawa orang UMNO juga sembahyang? Kata dia orang UMNO ini kafir. Kalau kafir kami tak sembahyang lah. Tapi dia akui bahawa kita sembahyang. Jadi kalau kita dah kafir, kalau kita sembahyang, apa gunanya? Tetapi inilah Ni Aziz yang hanya ingin memenangi pilihan raya. Untuk itu dia sanggup bekerjasama dengan siapa saja, termasuk dengan jin dan syaitan. Ini dia mengaku sendiri. Dia sanggup bekerjasama dengan jin dan syaitan. Inilah orang yang sekarang ini ingin bertanding dalam pilihan raya PRU 13 ini. Alhamdulillah PAS tak ramai di sini. Saya yakin bahawa kita semua yang ada di sini akan menolak PAS sepenuhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, Selangor adalah negeri yang terkaya sekali dalam Malaysia ini. Inilah negeri yang kaya. Dan kita harus menguasai negeri yang kaya ini
supaya kita dapat nikmat daripada kekayaannya. Malangnya entah kenapa kita telah lepaskan Selangor ini kepada orang yang tidak bertanggungjawab. Hanya kerana mereka memperkenalkan manifesto, janji kononnya untuk mendapat air percuma. Kerajaan tak akan kena bayaran untuk dapat air. Untuk sekian banyak air kononnya tak payah bayar. Tetapi sekarang ni Menteri Besar kata itu bukan janji. Jadi manifesto dia orang ni bukan janji. Kalau tak janji, kenapa keluar manifesto? Patut tulis di situ, ini bukan kami janji, ini hanya nak pancing undi. Malam ini Barisan Nasional akan memperkenalkan manifesto Barisan Nasional. Dan seperti mana kita tahu, manifesto Barisan Nasional ialah janji daripada Barisan Nasional. Dan kita telah lihat bagaimana Barisan Nasional telah menunaikan janji-janji Barisan Nasional. Ini bukan parti lawan. Ini bukan parti Khalid. Khalid dulu penyokong kuat saya. Peliknya yang dulu yang sokong kuat saya lari pergi belah sana, yang tak sokong saya balik masih. Dia kata manifesto parti lawan bukan janji. Kalau tak janji, buang dalam longkang sajalah. Apa yang nak sebar-sebar buat apa? Kita janji, Barisan Nasional janji. Malam ini Datuk Seri Najib akan melancarkan manifesto Barisan Nasional. Baca baik-baik, kerana ini adalah janji. Dan janji ini akan dikotakan oleh Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional. Kalau tak dikotakan, Ibrahim akan tegur. Dia dah janji tadi, dia nak tegur. Alhamdulillah, baik juga ada perkasa ini.